Assalamualaikum. Hari ni kita beli ikan ni. Besar ikan. Kita tu nak masak ikan 3 rasa, tapi ikan ni kita nak masak kerak ya dah. Kerak kita nanti buat sting dah. Mula kita mai potong ikan dulu mula-mula dah. Mula kita potong kerak ni ya dah. Besar ikan sedap ni buat 3 rasa dengan sting. Hak ni kita taruh nanti buat sting hak ni dah. Ikan ni takut tulai banyak terkelabit ni. Kalau ikan bimeng aku tulai banyak dekat sikit apa. Ni terkelabit ada helih-helih. Ni. Ni biar dia baik ni. Ni. Kita kelar kode ni dah. Ni dah. Lepas tu kita masuk tepung jagung dulu sikit. Kita kelomak biar rata dulu. Yo ikan ni molek yo kena goreng pegang ikan ni tu takut tulai isi ni dah. Ni taruh ni boleh dah ni. Lepas tu kita mari goreng je pula dah. Belum kita nak goreng kita kena panas minyak dulu. Minyak yo lebih sikit tak apa. Taruh ni dah. Belum lebih ikan tu kita panas minyak dulu. Biar tu minyak ni panas molek baru kita lebih ikan dah. Sama taruh kita tunggu minyak panas ke kita mai tengok kakak ya gopo tu kita bakar dah. Mula kita potong walanas dulu. Okey, besar tu bakar lebih sikit tak apa. Walanas ni moleknya itu potong dari 4 segi dah. Jangan helih sangat, jangan besar sangat dah. Kodak-kodak. Kita buang masuk dalam bekas ni dulu. Ni. Apabila minyak panas kita buang ikan masuk dah. Kita buang ikan terkeluk nak dulu. Tu. Biar garing sikit. Cuma ni minyak sikit yo ngecik minyak. Lepas tu kita tunggu ikan masak dulu dah. Lepas tu kita potong sayur je pula. Sayur je bawang besar dah. Bawang besar tak payah banyak, sikit ada dah. Kadang ni. Lepas tu cili. Lada dah. Cili pi hijau dengan cili pi merah. Kau ni suka hati nak buh banyak mana. Kita nak potong wedih leleh baik ni ya. Tepat yo demo brand. Ni kita nak soy panggil apa kecil-kecil baik ni dah. Bagi kadang ni kita bakar dah. Kalau dia ada akar tumbak ataupun akar pakcik molek yang putih dia. Lepas tu sogi jangan lupa tomato. Kalau tomato kalau nak buh tak apa, tak sebuh tak apa. Ni kita nak bakar kodang ni dah. Kalau kita bakar ke walanas, cili pi. Lepas tu bawang besar. Sogi bawang putih lupa. Nanti ambil bawang putih tak. Bawang putih terlupa saat ni. Pasal dia itu buat klik wahai lupa tu lupa ni dia.
Lepas tu bawang putih ni kita buat baik nak mai tengok lah. Nak cicir saja pun boleh, nak katak boleh, tapi kita nak katak kita lah. Ni, kadang ni wadah lah dah. Lepas tu kita cicir ya kali lagi. Kadang ni boleh dah. Lepas tu tak puak boleh ni dah. Ni bagi ya kadang ni yo. Bawang putih, bawang besar, cili api, kualana. Taruh tu yo. Lagi kita mai tengok pula. Cara buat sok yo tu lagu mana dah. Lepas tu kita mai tengok cara buat sok juga rasa style kita lagu mana dah. Ni dah. Mula-mula kita buh minyak masuk ni. Ni kita pakai kodai ya dah. Agak-agak dah. Ni kita tebal lebih sikit dah. Kodai ni minyak dah. Lepas tu kita panas minyak dia dulu. Belum kita nak goreng kakah dia dah. Ikan ni tak masak je. Apa kita balik dah. Cuma sikit je. Ada besar puas hati ya kalau makan. Sok yo ni kita nak buat lebih sok yo ni. Agak ke minyak panas ke kita buh bagai kita cicir tak ni masuk dah. Ni buh masuk. Kita tumis dulu dah. Tumis dia tu air walana, air bawang tu tubik ni sikit dah. Taruh ni boleh dah. Lepas tu kita nak buat sok mai pandang masuk. Ya, sok mai pandang kita pakai dalam 3 seluk ni dah. Kadang ni dah. Lepas tu sok cili. So 2 3 4 5 gula ataupun sakar dia. So 2 3 baking pun curug suka hati dah. Lepas tu air cicak. So 2 3 4. Iman ni kita bor 2 je dulu dah. Jangan bor banyak kali tu, bor asal je payah nak beki. Lepas tu kita masuk air sikit. Air tak payah pesan duk pada dah. Sekarang ni ada dah. Kopi tu untuk apa dah? Kucah-kucah gau-gau dulu lah. Dah. Kita gau atau kakah ni mesti rasa molek dah. Menu mudah-mudah. Nak buat tu boleh, tak payah lagi. Menu ni kita buat kita apa lah kita buat video ni. Baik mudah sekali dah ni. Akad tumar tak ada. Kalau dah akad tumar dengan tumar walek pun apa. Ni dia ni saya mana habis dah. Ni. Ni. Taruh ni boleh dah ni. Katuk pi. Lepas tu kita kacak dulu tengok rasa lah mana dah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Bau molek rasa. Mudah. Lepas tu kita tengok ikan kita masak lagi. Tengok ikan kita masak lagi. Ikan besar bayar sikit. Masak dah. Sikit-sikit dia ikan tulis kita dengan orang garing sikit. Apa hati you nampak video ni jangan lupa tolong tekan like, tekan share, tekan follow ataupun tekan hitam kita tak dah. Sama taruh tunggu ikan masak kita mari jangok pinggan dulu dah. Ni kita bodah selak jangok-jangok dia sikit yo. Kita nak makan diri kodah-kodah dia. Mudah we kata nampak molek sikit yo ada dah. Ni taruh ni ada dah. Kita masak kecil nak dulu dah. Gak minyak dulu. Gak boleh dah ke? Kita bufinya. Tengok puas hati lah makan ni. Lepas ikan masak kita ambil kuah kita rak tak ikan dia.
Jadi nih, ini. Nah, ini dah. Tebuh slow. Panas-panas. Ini atau pakai panas-panas. Jadi lah. Tahu kuah lebih sikit. Yo ikan besar ya. Cara masak baik kita tak payah. Hok kena buat turut kita buat turut. Sulu sini. Ah ni. Ikan darat 3 rasa ataupun pelanan cut samrut deh. Ikan po kita tak tahu juga nih ikan po. Kita tak kenal. Lu biar kenal cuba komen ayat kita tu dah. Ah, hok kenal tu dah. Pak kalau hok pio nak terawak ai boleh kita terah. Tak payah mana boleh komen tanya. Lepas tu jangan lupa hok kenal ikan ni. Hok panggil ikan gapo. Cuba komen ayat kita. Tak dah kita nak tahu sebab kita tak kenal ikan ni. Tak sungguh dah tak kenal. Lepas tu jangan lupa dah tekan like, tekan share kita tak dah.